biasa RM6, tujuh RM10. Sorry, kenapa tambah RM2? Bagus ya kes ini diviralkan kerana kita tak mahu nanti peniaga naik lemak. Bukan tak faham peniaga, bukan tak faham harga barang yang naik, tapi apa yang sepatutnya comes in a package should give a price in a package. Kenapa you asing-asingkan? Kalau kita macam buat tak faham, nanti believe it or not, kita akan berhadapan dengan roti jala sekeping RM1, nak kuah tambah 50 sen. Ataupun donat sebiji RM2, nak gula tambah 50 sen. Kalau gitu, nanti jumpa nasi lemak satu pack RM2, nak sambal kacang bilis tambah. Satu pack nanti akan jadi RM4 ke RM5. So bermaknanya kenapa apabila benda yang memang comes in a package harganya dipecah-pecahkan begitu? Adakah peniaga nak memberi kita pilihan ataupun peniaga nak menekan? Kita juga kena memberi tahu diorang bahawa kuasa membeli itu di tangan kita. Kita kena bijak. Nampak price breakdown macam tu yang tak masuk akal, jangan beli. Jangan beli. Walaupun mungkin telah di-pack, contohnya Apam tadi telah di-pack, tengok-tengok tak ada kelapa, bila dia kata nak kelapa tambah RM2, pulangkan balik. Ajar peniaga. Bukan tak faham, tapi akan jadi melampau-lampau. Pakat ramai-ramai guna kuasa membeli. Jangan beli.